Suahkah ikam bertakon bagaimana kita dibesarkan di sebuah tempat asing yang kemudian menjadi sebati sebagai tanah kelahiran bergelar Malaysia. Suahkah ikam bertakon pada generasi terdahulu betapa mereka dengan sesuatu kecekalan meninggalkan bumi pusaka ini, merentas lautan ganas, di lambung ombak derita, di mamah badai sengsara, mencari tanah datar baharu untuk membiak baka bangsamu, menyambung tradisi. Suahkah ikam bertakon betapa mereka dengan gagah berani membina kekayaan, menyemai keyakinan, melahirkan generasi demi generasi, sedangkan kita yang didewasakan atas keringat derita mereka mengecap kemewahan, menghirup kebahagiaan, dan tanpa ucapan terima kasih, lantas satu demi satu kita koyakkan adat tradisi. Anak-anak kita tidak lagi tidur berpukong di kulit keasyikan irama timang banjar. Anak-anak yang kita lahirkan dibesarkan bersama kecanggihan komputer. Mereka berbicara bahasa internet, era multimedia, dan dalam masa yang sama beransur-ansur melupakan sejarah agung bangsanya. Lantas dengan malu-malu anak kita berkata, kami anak-anak Melayu, era sains dan teknologi, kami tidak lagi makan wadi, yang banjar hanya ibu bapa kami. Kerana banjar itu selayaknya hanya ada di sawah padi. Suahkah ikam bertakon betapa kita sendiri yang merobohkan tata susila ini? Kita lupa siapa alai, kita lupa siapa kalua, kerana kita telah sebati menjadi bangsa Malaysia. Hari ini di tanah banjar di bumi bertuah ini kita masih tercari-cari identiti, sedangkan disinilah segalanya bermula. Pengembaraan agung nenek moyang kita meninggalkan saudara-saudara kita yang setia, mengurus dan membelai tanah tumpah darah, menunjang adat pusaka lama. Mulai detik ini kita bina kembali jambatan penghubung dua saudara yang terpisah sekian lama, Banjar Malaysia, Banjar Indonesia, kerana kita masih berdarah sama. Yang jauh kita rapatkan, yang dekat kita mesrakan, kerana kita adalah kulaan. Mari kita nyatakan, mari kita buktikan pada generasi muda kita, Banjar bukan sekadar belading, berkerambit, menimpas dan menyuduk, tapi Banjar adalah petani yang hebat. Sekali tanah dicangkul, segantang emas dituai. Banjar adalah pemimpin ummah, nyaring suaranya memukau seluruh Nusantara. Banjar adalah pewaris ulama, merdu suaranya menggegar tanah suci Mekah. Aku kada suah bertakon dari haloi hingga ganalku. Ayah, Uma kada suah memadahkan keindahan bumi Banjar ini. Aku kada suah bertakon kenapa dan mengapa generasi bangsaku sedekat itu meninggalkan bumi bertuah ini. Nenegin kada suah memadahkan betapa sengsara hidupnya untuk sampai ke Malaya. Nenek, Uma, ayah, aku kini megah menjadi anak Banjar. Di situ aku mulai mengenal diri. Aluan sumur barabai, bumimu menggamit nostalgiaku. Sesungguhnya di bumi ini aku benar-benar kerinduan menjuor keluarga. Entah siapa, entah di mana, aku kada tahu. Kerana aku kada suah bertakon, dan nenek, Uma, ayah kada suah menceritakan siapa keluargaku di sini.